Aku nak buat review muka ni. Ya ke? Macam sama ke macam kau? Adik. Juga bin. Dia tak berapa minat kan mak ni. Kumel. Mamak lah kecil. Weh! Mak kau Fatin ke? Hai, anak menantu aku. Pakcik nak kahwin tak lama lagi ni. Doakanlah. Hai guys, annyeonghaseyo. Channel Fatimida Pantasmida annyeong. So guys, sebabkan ini kundi Pia, saya nak bawa Maisa, Naira pergi ke kundi makcik dia, Aunty Pia dia dan juga Uncle Pak Ih dia. Alang-alang kita akan show off muka anak saya sebab dia seorang je yang belum ditunjuk lagi oleh AIT yang lain. Ya awal Naira. Kita jumpa dekat sana lah. Saya akan tunjuk kat diorang yang reaction diorang jumpa anak saya nanti. Okay? Bye. 6.5 hours later. Pakat kelang kabut. Kelang kasut. Dia kasih hitam. Allah dia cabut pula. Yes, aku nak buat review muka anak aku. Tengok dah anak Atin. Muka macam kau. Alamak. Aku macam nak comel tak? Ya ke? Macam siapa? Flower bunga matahari tu. Yang ada macam apa tu? Koci-koci tu. Bukan aku macam Macam koci ni. siapa kali mana aku ke? Bukan aku. Bukan aku dia. Ini bodoh sampai tidur tu. Benar juga muka siam lah. Siam lah. Aku nak pinjam satu. Mesti ikut orang belakang. Fatin ni. Ya. Itu lah aku tu gitu. Oh comel. Comel cacat. Jangan Aiman. Habis tu Aiman kau siapa? Naira duduk apa? Tepi angka kanda Naira. Macam kanda lipat Naira. Allah. Macam mana boleh sebelah ni? Yang handsome ni makin handsome sekarang. Terima kasih. Star Sebab nak try anak kau. Kalau kau nak ada kerja memang dia senang. You kau panggil siapa? Dengan aku. Dia anak finik kan. Diam je. Diam je. Tapi tak nak makan mau bising. Bising. Ambil orang. Lekat. Kita hari kita depan. Amin. Kau nak buat lagi? Kau bila pula kahwin? Amin. Bila Bila? kita? Kau dah tak share pun dengan aku. Awet kau je sekarang macam ni. Awak banyak sangat. Okay. Sangat viral. Dia panas ke? Ya. Oh panas ke sayang? Oh panas ke? Dek, Sayang. nanti kalau uncle takkan kahwin, uncle kahwin awak kan? Tentu angka perempuan dia. Aku dah tua. Waktu tu tunggu uncle mati je. Aku dah tua daripada Pak Uncle Bro. dapat semua dapat. Senang. Risau. Sebab buat kau atas nama bapak. Dia nak pegang baby. Anti Nak ambil aura jadi mak. Nak nama kamu ya dulu abang anak putih lah kok. Makan jus delima. Atin. Kami matching. Oh, masih wish. Mak, saya tak ada. Aku bukan. Tak ada. Kau ajak. Dia tapi yang uncle mesti kena kencang dia. Air bencin. Minum jus delima. Makan promo mariam. Jus mana tapi aku tak makan itu. Aku makan lambat sikit. Aku ni susu. Apa? Buat apa ke minggu? Air kelapa. Hambat kita daripada terima kasih pertama ke? Tiga. Tiga. Tak minum sangat lah. Tapi boleh minum. Okey. I think mesti ketiga minum air kelapa. Dengar tak? Aku rasa kan siapa jatuh cinta dulu? Siapa jatuh cinta dulu? Aku Muka hang nanti. Aku jatuh cinta
Bagi Mami makan juga lah. Fatin nama apa? Naira. Kau nak makan lah, kau nak rekod, kau nak ikut pasal semua ni. Iyalah. Bagilah semangat untuk konten. Tino. Dia cuba nak. Dah semangat langsung kan. Alah, hari ni je semangat. Kalau dah kahwin aku hari buat konten. Ya, kau dah. Aku semangat. Aku semangat aku buat konten aku. Kau dah cepat. Gitu. Patung you. Muka macam Vietnam. Aku buat anak Pak muka macam Pak Aksi sabar. Mi sabar. Ya. Dia tak selesa. Tak selesa tu risau. Malu dia ni. Bagi adik blushing. Bukan nama lele. Anak yang kau kan dia. Tukar pin aku kan. Tukar pin. Dia tak berapa minat dengan mak dia ni. Tukar pin eh. Boleh? Adik, tukar pin eh. Okey, dia nak. Tukar pin eh. Ayang macam ni ayang. Tukar pin. Semoga ada rezeki Amin. Amin. Terima kasih. Aku ambil dah aura baby hang. Ambil. Naila doakan aunty okey? Aunty dengan uncle. Okey, The doakan baby. dengan uncle tau. Tapi Dengan aku nak jaga juga. Dah nak rasa tengok mangkit 3-4 pagi macam mana? bagai entah apa. Mugoyat lagi betul. Muda, nanti dah umur 30 atas penat. Ya betul. Laki aku memang macam ni. Dekat buah bulan ni 2 tahun sekali. Tahun sekali. Ya. Aku mana boleh banyak kali main sabar tu. 2 tahun sekali lah. Izu sakit ni. Sakit sikit dah kan. Sampai telur rasa-rasa je. Dia dah jadi kepas ni. Yang kalau tak rasa dah. Tak rasa lagi. Tapi bawah ni rasa lah. Cuma rasa tak. Kita Ziza, cucu saya kadang nak 10 kali. 10 kali. Tapi saya kali. Aku tak aku buat apa. Jadi kalau aku beranak, aku dapat anak kan. Aku nak Beranak nombor? Aku nak beranak nombor. Sampai koyok sampai orang yang dia. Cakap mana nak keluar apa? Tak begitu eh. Kita tak ada. Semoga ada rezeki Kak Dah. Tapi muka lelaki hang okey sikit lah. Kalau muka Kak Dah muka Thailand. okey. Pakistan. Kalau mix Tapi dua-dua ni dua-dua. Biar. Hai, Mami sabar kan? Jangan Mami sabar, okey? Kan dah selesa.
Fatin ke? Meh, muka Fatin. Fatin Junior. Anakku. Apa buat apa kat sini bang? Apa pengantin? Bakal. Ini geram ni. Geram apa? Muka siapa? Muka mu. Okay, aku siapa? Aku. Ya, lagi. Siapa anak hang dengan Farida? Buka pula. Nampak Kak Adik ni. Mana kipas Kak Adik? Kalau dah habis dah. Allahu Akbar. Pakcik Kandar di gunung, Pakcik Kandar hang tu. Terima kasih ayah. Jumpa lagi. Saya jumpa lagi ayah. Ya. Sebab pengantin baru Pia Pak I. Jumpa lagi untuk ada anak yang nombor 1 ya. Pin. Kita dah ada baby sister ya. So Faidah dah jaga. Kita anak komen nak mau. Hey. Hai, anak menantuku. Anak menantuku. Nanti. Gila anak menantuku. Anak menantuku. Kejap. Aku jumpa kilong lah. Aku tinggal. Batin. Apa Melatuk. Apa tu? Apa tu? Ini lah kita tengok sebenarnya. Pakcik Ihin nak tengok muka dia Pakcik Ihin. Okey, boleh ke? Boleh. Muka siapa Ihin? Bukan siapa? Bukan Aiman lah. Ihin. Sebab dia jomel macam Aiman. Mana ada muka Pakcik? Okey, Fatin lah. Pakcik Ihin nak kahwin tak lama lagi ni. Doakanlah Pakcik Ihin nak kahwin. Amin, insyaAllah. Apa nama? Marisa Naira. Marisa Naira. Bye-bye. Aci balik dulu. Pasu. Aci ke? Aci balik dulu. The next day. Kita kejut dia ya. Ni nama anak saya tidur. Mangan. Dia senyum pula. Mangan. A few moments later. Hai. Saya Naira. Saya baru bangun tidur. Saya tak mandi lagi. Naira dah mandi guys. Dia dah mandi ya Allah. Kak Ipin, inilah dia. Muka mami kan guys? Bukan muka daddy kan? Tak ada. Mana ada muka daddy? Hah? Kena gigit lah.